Pagi itu kami hanya sempat bersarapan dalam van saja. Dapatlah menikmati nasi minyak ayam masak merah daripada Q Lambu. Nak sediakan pun mudah je. Rendam air panas ataupun masuk microwave. Dapatlah buat isi perut dalam perjalanan kami ke sebuah destinasi wajib jika anda mengunjungi Korea Selatan. Hari ni kita nak pergi JT, nak pergi pulau Nami. Sebelum masuk, kenalah tunjuk tiket dulu di Pondok Immigration ni, dan kita akan dibawa ke dek menunggu sebelum feri seterusnya sampai. Dan apabila cukup jumlah pengunjung yang mencukupi untuk memenuhkan sebuah feri, jadi kita pun ramai-ramailah masuk ke dalam feri tersebut. Alhamdulillah kami naik feri yang begitu selesa. Mula-mula saya ingat jauh perjalanan antara daratan dengan Pulau Nami. Rupa-rupanya tak adalah jauh sangat, dalam 10 minit je. Di sekeliling feri banyak dipasang bendera, dan paling membanggakan saya, bendera Malaysia dipasang di depan sekali. Maisha pergi mana ni? Nak pergi ke Korea, nak pergi ke Pulau Iceland, Nami. Apa tu? Memang tak jauh sangat pun. Tunggu-tunggu, ambil gambar, dah sampai ke destinasi yang nak dituju, Pulau Nami. Secara umumnya, Pulau Nami ini mula dikenali oleh rakyat Malaysia pada tahun 2002 setelah sebuah drama Korea yang bertajuk Winter Sonata menjadi popular dan fenomena ketika itu. Populariti drama tersebut telah menaikkan juga nama Pulau Nami apabila Pulau Nami dijadikan sebahagian daripada lokasi penggambaran drama itu. Jarang jumpa snow katanya. Sambil anda tengok video kami berjalan ke hujung sana nanti, mungkin saya boleh cerita tentang sebuah kisah tragis yang berlaku di pulau ini. Pulau Nami dinamakan sempena seorang panglima muda hebat zaman dinasti Joseon, Jeneral Nami. Beliau dikenali sebagai jeneral berbakat yang berjaya menumpaskan musuh di usia muda. Tapi kejayaannya terlalu cepat mengundang iri hati. Selepas kemangkatan raja yang menyokongnya, Nami dituduh merancang pemberontakan. Satu tuduhan yang dipercayai berpunca daripada hasad dengki golongan atasan. Tanpa peluang membela diri sepenuhnya, beliau dihukum mati ketika masih muda. Apa khabar? Mana dia? Dia pakai songkok lah. Pakai songkok. Snow pakai songkok. Pulau ini terbentuk akibat pembinaan empangan. Pulau ini dibeli pada tahun 1965 oleh Min Byung-do yang mula membangunkannya sebagai kawasan rekreasi dan memorial Jeneral Nami. Kemudian pada tahun 2000-an, ia dijenamakan semula sebagai Nami Nara Republic, simbolik kepada kebebasan seni dan budaya. Daripada pulau sunyi yang terpisah, ia berubah menjadi salah satu destinasi pelancongan paling ikonik. Saat ku merindukan dirimu, jiwa merontak aku damba. Oh gerhana seluruh panca indera. Ku hilang dalam memori cinta, membakar seluruh hanya kau untukku, kau tiada dua. Bagaikan siang tiada mentari, bagai malam tiada cahaya purnama. Tanpamu tiada arti hidup berdua, ke akhir
cinta bagaikan surga tanpa bidadari. Kau ibarat hembusan nafas terakhir. Pulanglah sayang, usah kau berpaling. Di sini ku pasrah menanti. Angin musim sejuk di Pulau Nami ini memang lain macam. Kami berjalan perlahan menyusuri laluan pokok-pokok tinggi. Udara sejuk mencengkam, tapi suasana dia tenang dan damai. Di sepanjang jalan ada beberapa unggun api kecil disediakan untuk pengunjung panaskan badan. Api itu bukan sekadar untuk haba, dia bagi rasa hangat dalam suasana yang dingin. Pulau ini yang dinamakan sempena General Nami hari ini berubah jadi ruang seni dan romantik. Sepanjang laluan, kafe-kafe kopi kecil berderet. Aroma kopi panas bercampur dengan udara sejuk musim dingin memang kombinasi yang sempurna. Dan tak jauh dari situ, kami nampak satu simbol paling ikonik di sini, iaitu basikal dari drama Winter Sonata. Drama inilah yang melonjakkan nama Nami Siom ke seluruh dunia pada awal 2000-an. Dari pulau sejarah jadi pulau cinta. Langkah kami akhirnya berhenti di sebuah restoran kayu yang nampak klasik. Di hadapannya ada air pancut yang membeku sepenuhnya. Air yang sepatutnya mengalir kini jadi ais yang keras. Cantik tapi dingin. Pulau Nami ini sendiri pernah melalui fasa beku dalam sejarahnya. Daripada kisah tragis seorang jeneral muda kepada pulau yang hampir dilupakan, dan kini hidup kembali dengan seni, muzik dan pelancong dari seluruh dunia. Apa tu? Okay. Anda semayang kat sini Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Seperti yang saya sebut di awal tadi, Pulau Nami menjadi terkenal kerana drama Winter Sonata. Drama ini mengisahkan cinta pertama antara dua remaja sekolah, Kang Jun Sang dan Jung Yo Jin. Hubungan mereka bermula dengan persahabatan yang sederhana sebelum berkembang menjadi cinta yang mendalam. Namun segalanya berubah apabila Ju Sang terlibat dalam kemalangan jalan raya dan dilaporkan meninggal dunia. Bertahun-tahun kemudian, Eugene yang sudah dewasa bertemu dengan seorang lelaki bernama Lee Min Hyung, lelaki yang wajahnya hampir sama dengan cinta pertamanya. Penonton kemudian mengetahui bahawa Min Hyung sebenarnya ialah Jun Sang yang terselamat tetapi mengalami hilang ingatan. Identitinya ditukar oleh ibunya untuk memulakan kehidupan baru. Tema kehilangan memori, pencarian identiti dan cinta yang diuji oleh takdir inilah yang menjadikan drama ini begitu kuat. Nama Nami Siom terakam dengan paling ikonik. Mereka berjalan di bawah deretan pokok panjang dan babak berbasikal yang menjadi simbol cinta mereka. Daripada sebuah kisah cinta remaja yang terpisah oleh tragedi, Winter Sonata akhirnya menjadi fenomena yang melonjakkan Pulau Nami ke peta dunia. Sebagi. Sejuknya. Boleh nak boleh ke buat ais kacang? Dia makan ais kacang. Dia bukan kacang, dia sikit. Okey Koris, interview. So apa aktiviti Koris dekat Pulau Nami ni? Apa? Aktiviti. Apa yang dah buat dah? Aku solat. Sejuk. Okay, kita mengelilingi Pulau Nami ni lah. Sejuk. Ada dah bagi nak kita